Kalau susah nak simpan duit, mungkin masalah dia bukan pada pendapatan, tapi pada cara kita menyimpan. Siapa dekat sini yang dah ada gold bar 10 gram, sebenarnya dia dah ada sekitar RM6,000 dalam bentuk aset. Dan siapa yang simpan 20 gram pula, dia dah ada sekitar RM12,000 yang tersimpan dalam bentuk emas fizikal. Kenapa emas boleh bantu kita menyimpan dengan lebih mudah? Sebab kita dah alihkan duit daripada bentuk tunai yang mudah dibelanjakan kepada aset fizikal yang lebih susah untuk disentuh. Kadang-kadang bila duit ni masih ada dalam akaun bank, kita rasa macam masih banyak duit. Akhirnya, sikit-sikit duit tu habis tanpa kita sedar. Berbeza pula dengan emas, kita lebih berdisiplin. Duit lebihan daripada pendapatan boleh ditukarkan kepada emas secara konsisten walaupun bermula dengan 10% setiap bulan. Kalau rasa masih lagi belum mampu menyimpan, ada dua perkara yang perlu kita lihat. Okey, pertama, tingkatkan income ataupun tingkatkan pendapatan tu. Yang kedua, belajar asas keuangan dan juga ilmu emas. Bila kita faham cara susun keuangan, barulah kita nampak kenapa simpanan itu penting. Jadi bagi tuan-puan yang nak mula simpan emas, boleh bermula dulu melalui akaun emas Cap Public Gold. Kumpul gram sikit demi sikit dalam akaun emas, kemudian keluarkan dalam bentuk emas fizikal pilihan apabila gram dah cukup. Untuk bermula, boleh terus isi borang sign up. Saya akan bantu daftar sebagai ahli dan bimbing langkah simpanan emas yang sesuai untuk anda. Teruskan follow saya untuk dapatkan ilmu mengenai emas dan keuangan.